Seklap. Satu lagi antara lolos yang berjaya untuk mendapatkan Faisal Halim. Faisal mencari ruang. Faisal mendapatkan ruang tersebut. Sebelum Cai Debangi di bahagian tengah, Faisal Halim meningkatkan kelajuannya. Ada ruang untuknya. Faisal melepaskan percubaan. 1-0 di Stadium Tunku Abdul Rahman Baroy. Dan sekali lagi Faisal Halim sama Selangor pada musim ini. Jika ada satu kisah kebangkitan yang perlu anda ingati, ini adalah kisahnya. Ya, ini gerakan yang menjadikan perkara ini lebih sempurna sehingga Faisal Halim dapat menjadikan gol. Dan sekali lagi mereka memenangi bola di kawasan tengah. Dan orang yang sama juga, Zack Club, membuat hantaran yang cukup baik, menggunakan offside foot dan mengadakan ruang untuk Faisal Halim di kawasan hadapan yang membuat larian on time, timing yang baik, sehingga kan berhadapan dengan Azri Ghani dan dengan mudah untuk menjadikan gol yang pertama untuk pasangan Selangor pada malam ini. Faisal Halim untuk menewaskan Azri Ghani. Mampu bangkit untuk memberi tentangan. Oh, serangan di sebelah kanan. Afif Buatan dengan percubaan dan Gregor Moraes yang terus menambah duka di permulaan sekitar 50 saat yang pertama dengan satu tolakan mudah. Selepas bola tersebut gagal dikeluarkan oleh Azri Ghani maupun pertahanan Negeri Sembilan. Ya, perkara sebegini yang perlu dielakkan oleh pasukan Negeri Sembilan di awal permainan Sepuluh Suku 2 ini. Dan ini yang berlaku. Satu hantaran jauh untuk Alvin Fortes di kawasan di dalam depan kotak penalti, dan dia membawa bola itu masuk di dalam kawasan kotak penalti sehingga kan mampu mencipta peluang untuk diri beliau sendiri buat percubaan menggunakan kaki kanan, tetapi dapat ditampan dengan baik oleh Azri Ghani, tetapi bola itu pergi di kaki Kirikou yang berada betul-betul di hadapan Azri Ghani, sehingga kan dapat membuat tapping yang mudah. Dan kini Alvin Fortes. Oh, tepat ke arah Faisal. Masih lagi Faisal. Hantar semula dan jaringan ketiga. Tiga 0 di Stadium Tunku Abdul Rahman Baroy. Berikan respon. Ya, cukup mudah, cukup baik gerakan ini sehingga kan Zack Club dapat menjaringkan gol melalui tandukan. Kalau kita lihat balik, Zack Club ataupun Alvin Fortes membuat hantaran kepada Faisal Halim, membuka ruang di kawasan tepi di mana kedudukan Faisal Halim, membuat larian ke hadapan dan ada ruang untuk membuat crossing menggunakan kaki kiri. Ya, di kawasan tengah dia menghantar Faisal Halim cukup baik, cukup sempurna untuk Zack Club menjaringkan gol ketiga untuk pasukan Selangor. Untuk Faisal Halim ada ruang besar kali ini. Faisal mencari ruang dan Faisal Halim dengan satu lagi penyudah yang cukup sempurna. Ya, sekali lagi satu hantaran yang mudah di belakang pemain pertahanan pasukan Negeri Sembilan, dan Faisal Halim bijak dapat melepasi perangkap offside dan membawa bola itu masuk dalam kawasan kotak penalti, dan masih lagi dapat membuat gerakan helah yang baik untuk membuat percubaan ke arah pintu gol dan mengelirukan Azri Ghani untuk mendapatkan jaringan yang keempat untuk pasukan Selangor. Dan itu merupakan sentuhan terakhir dalam perlawanan ini. 0-4 adalah penutupnya di Stadium Tunku Abdul Rahman Baroy ini. Negeri Sembilan 0, Selangor 4.